Terima kasih banyak-banyak Pak Samad. Apa yang terlebih dan terkurang tu minta halalkannya. Kalau boleh, nak juga Pak Samad tumpangkan kamu barang semalam 2. Tapi kamu semua tak sudi. Saya kalau boleh tak duduk terus kat kampung ni. Orangnya baik-baik, makanan pun sedap belaka. Tapi apakan daya, tugas kami ini amat berat dan kami risaukan keadaan negeri Melaka ni. Kami harus pertahankannya. Maafkan kami jika kami tak dapat penuhi permintaan Pak Samad. Jika ada umur, kita akan berjumpa lagi. Saya harap Pak Samad jagalah kesihatan dengan baik. Dan kita mendoakan kesejahteraan negeri Melaka dan seluruh jajaran sekitarnya. InsyaAllah. Jago, Pak Samad nak tanya pasal hal semalam. Apa dia Pak Samad? Semalam masa Pak Samad tengok wayang kulit tu, tiba-tiba fikiran Pak Samad menjadi malam. Sudah-sudah ada kat tempat tidur pagi tadi. Itu saya rasa kurang pasti Pak Samad. Mungkin Pak Samad keletihan kerana seharian bekerja. Boleh jadi juga. Oh ya, sepanjang perjalanan kamu bertiga nanti, kamu berhati-hati kerana perjalanan agak jauh untuk ke kampung seterusnya. Tapi setiap jalan yang kamu lalui nanti akan menemui sungai yang terdekat. Kerana denah yang kamu lalui orang yang terdahulu membinanya memang berdekatan dengan sungai. Terimalah pemberian Pak Samad yang tak seberapa ni. Ia merupakan batu kikir, sedikit belerang, supaya senang kamu menyalakan api dalam hutan nanti. Dan ada cacing yang dikeringkan untuk digunakan sebagai umpan menangkap ikan. Terima kasih Pak Samad. Jasa Pak Samad pada kami akan kami kenang sampai bila-bila. Jangan dipikirkan sangat. Pak Samad ni nak bagi tenaga dah tua. Dapat memberi hikmat yang tak seberapa ni pun dah memadai. Pak Samad gembira dan bangga melihat kamu bertiga saling bantu-membantu tanpa mengira kaum. Itu semangat yang perlu ada pada setiap rakyat jelata. Kami minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Baiklah, hati-hati. Inilah kuasa yang aku idamkan. Aku akan tebus kembali kekalahan aku tempoh hari, budak hingusan. Jangan terburu-buru. Ini bukan masa kau nak uji. Maafkan aku, Pak Guru. Aku terpaksa kerana dendamku sangat membara. Kalau tak silap fikiran, jalan dari gua ni akan sampai ke perkampungan orang asli. Kenapa kau termenung?
jago. Tak ada apa-apa. Cuma aku rasa tak sedap hati. Kalau rasa tak sedap hati, makanlah ayam ke, limpa ke, barulah sedap. Aryan, jangan buat lawak ya. Aku tak ada masa nak dengar lawak kau. Dengar apa? Bunyi apa?